Jika anda sesat dan perlu memilih pintu yang manakah yang akan anda pilih untuk menentukan hidup anda? Sebuah karya yang diterbitkan pada tahun 2023. Buku kategori umum ini mempunyai 161 halaman karya Ahmad Naik Jaafar serta Asya Design. Buku ini mengetengahkan tema pembangunan potensi diri melalui sebuah pengembaraan misteri yang sangat menarik. Saya ingin membawa anda semua menelusuri sebuah pengembaraan yang bukan sahaja mendebarkan, malah mampu mengubah persepsi kita terhadap diri sendiri. Judul buku yang saya ingin kongsikan ialah Sekolah Bakat. Assalamualaikum pembuka bicara. Saya Usna Alina binti Muhammad Najib ingin membawa anda semua menelusuri kisah 5 orang pelajar secara terperangkap di dalam bangunan asing yang dikenali sebagai Sekolah Bakat. Keadaan menjadi cemas apabila mereka mendapati bahawa satu-satunya jalan keluar adalah dengan memilih pintu yang berbeza. Di sinilah letaknya keunikan buku ini. Simbolik pintu yang dipilih oleh setiap watak menggambarkan pilihan hidup, minat dan potensi sebenar mereka. Ada pintu yang membawa ke watak teknologi, ada yang ke dunia seni, komunikasi, kepimpinan dan kreativiti. Sepanjang pengembaraan, penulis membawa pembaca menyelami konflik dalaman setiap watak. Adakah mereka akan kecundang atau adakah mereka akan menemui cahaya bakat yang selama ini terpendam? Apa yang paling menarik perhatian saya ialah mesej yang cuba disampaikan oleh penulis. Buku ini mengajar kita bahawa kejayaan bukan hanya diukur melalui akademik semata-mata. Ada juga individu yang berbakat pada bidang seni, komunikasi, kepimpinan, teknologi dan kreativiti. Dan kalau seseorang gagal dalam satu bidang, namun sebenarnya dia mempunyai bakat luar biasa dalam bidang lain. Selain itu, di dalam cabaran yang dihadapi oleh watak-watak dalam buku ini turut mengajarkan bahawa pentingnya bekerjasama, keyakinan diri dan keberanian diri. Mereka juga tidak mudah berputus asa walaupun berdepan dengan ketakutan dan kegagalan. Buku ini unsur dengan misteri dan suspense. Pembaca akan sentiasa bertanya-tanya, apakah yang ada di sebalik pintu tersebut? Adakah mereka akan berjaya keluar? Atau sebenarnya sekolah bakat sedang mengubah kehidupan mereka? Persoalan-persoalan inilah yang membuatkan pembaca ingin terus membaca hingga ke halaman terakhir. Dari segi bahasa pula, penulis menggunakan bahasa yang mudah difahami tetapi penuh dengan khayalan emosi. Buku ini sesuai dengan dibaca oleh pelajar, guru, ibu bapa dan masyarakat umum. Antara pengajaran yang saya diperoleh dari buku ini ialah: pertama, setiap manusia mempunyai bakat yang berbeza. Kedua, keberanian mencuba untuk mengenali potensi diri. Ketiga, keyakinan diri dan kepentingan hidup. Dan yang paling utama, jangan takut memilih jalan hidup sendiri selagi membawa kebaikan. Secara keseluruhannya, saya sangat mengesyorkan buku ini kepada semua pembaca kerana ia bukan sekadar sebuah kisah pengembaraan tetapi sebuah karya motivasi yang membuka mata kepada tentang potensi diri. Bak kata penulis, melalui simbolik pintu-pintu yang
pintu-pintu dalam cerita ini, peluang sentiasa terbuka kepada sesiapa yang berani melangkah dan mencuba. Sebelum saya mengakhiri buku ini, izinkan saya meninggalkan satu persoalan untuk kita renungkan bersama. Jika hidup ini mempunyai banyak pintu pilihan, pintu manakah yang akan anda pilih untuk menemui potensi diri kita? Dan terima kasih.